mula untuk memilih. Dan drafting phase akan bermula. Apakah hero yang akan dijadikan ataupun apakah map yang akan digunakan untuk perlawanan kali ini? Broken Walk teramai sebanyak 2 kali. Adakah kita akan melihat Dangerous Grass kali ini Flying Cloud buat kali yang kedua berturut-turut? Wah, 0% untuk pasukan Hero. 2 kali permainan dimainkan. Wow. Ini merupakan satu statistik yang tidak begitu baik untuk pasukan Hero itu sendiri. Tambahan pula win rate mereka dari segi draft pick pun tidak memberangsangkan. Pengeluaran Lunox bersama dengan Chow untuk memberikan hormat kepada Izanami dan juga Daniel. Combo yang maut dapat untuk digunakan dalam perlawanan yang kita lihat sekarang ini. Bersama dengan Yunshin, Angela dan juga Fanny yang telah pun dikeluarkan. Jadi di sini Homeboys ada sesuatu yang perlu untuk mereka usahakan, iaitu tempat di playoff dan juga upper bracket. Begitu juga dengan EXP, penentangan di antara kedua-duanya. Jadi adakah kita akan lihat lapu-lapu sekali lagi ataupun penggunaan hero special hanya Reza saja yang bawa masuk, seperti High Loss akan dibawa masuk dalam game kali ini untuk memberikan bantuan kepada kemenangan pasukan Homeboys. Alright, kita lihat Yunshin di band keluar. Ini satu band yang baik ditunjukkan oleh pasukan Homeboys bersama-sama dengan Fanny dan juga Angela. Untuk pasukan daripada Hero, mereka mulakan Hayabusa, Lunox dan juga Chow. Lancelot masih lagi terbuka, Kalia pun masih lagi terbuka in case kalau mereka nak one-one juga masih lagi boleh diambil oleh pasukan Homeboys kalau mereka nak gunakan sebagai first pick. Tidak lupakan juga hero yang cukup memberikan impact dekat game yang pertama, iaitu lapu-lapu masih lagi buka, tapi mereka akan memilih untuk mendapatkan GG terlebih dahulu. Benda dah terbuka. Wow, menarik Saya rasa ini game yang pertama tak ditutup pemilihan hero CC ni. Sebab tadi waktu first match pun 3-3 game ditutup oleh kedua pasukan. Okey, untuk Aero Esports 2 pemilihan yang pertama untuk mereka. Kalia masih lagi dibuka kalau mereka nak fokus kepada Kalia, tapi Lunox dah pun ditutup oleh mereka sendiri. Boleh jadi kalau mereka nak fokus kepada lapu-lapu juga. Jadi tak ada masalah untuk pasukan Aero Esports sekarang ini untuk dapatkan hero-hero seperti yang dah pun dibincangkan, supaya pasukan Homeboys lagi kurangnya pemilihan hero yang selesa untuk mereka. Cici telah pun dikeluarkan untuk dimainkan, di mana kita belum pasti Melcuti ada kemungkinan besar untuk dia main di bahagian goal line juga. Sekiranya ada Lancelot dapat untuk dikunci terlebih dahulu, mungkin ada steal pick. Tidak, untuk pasukan Hero, mereka yang berani untuk menggunakan Kalia dan juga Jusin. Cuma kurang sikit minat kat sini. Siapa yang kena pick off dengan Kalia, siapa yang nak finish. Dengan Jusin, dia bukan hero yang berdamage tinggi, bukan hero yang burst dapat untuk menamatkan riwayat seseorang pemain secara serta-merta. Jadi ini bergantung kepada penggunaan jungler milik pasukan Hero. Berkemungkinan akan mengambil Lancelot, tetapi Lancelot telah pun diambil terlebih dahulu oleh pasukan Homeboys, meninggalkan Joy yang mungkin akan digunakan oleh pasukan Hero. Pendekatannya bagus daripada pasukan Homeboys, mengambil Hilda untuk mengganggu pergerakan daripada Hazel, sebab kita tahu Hazel pattern dia menggunakan hero jungler adalah assassins. Jadi gangguan yang berterusan akan merencatkan lagi momentum dia untuk melakukan perkebungan. Unless kalau dia tukar untuk menggunakan Fedrin, kalau dia gunakan Fedrin, Baksha ataupun Baksha, tak kisah. Jadi jungle dekat bahagian Aero akan pergi kepada tank. Ini akan memberi ruang kepada Smooth untuk menggunakan hero damage, hero seperti Benedetta. Dan bercakap tentang hero yang mungkin boleh dikumpulkan dengan Kalia, masih lagi ada Beatrix untuk digunakan, tapi mereka telah menunjukkan Esmeralda dekat sini. So dia punya logiknya di sini mungkin untuk meletakkan asakan kepada Hilda, yang mana kita tahu dia perlu untuk mengawal situasi dalam kawasan hutan milik pasukan Aero sekiranya Hilda datang untuk berkunjung tanpa undangan. Jadi kalau adanya Esmeralda di sini, jelas untuk pasukan Aero mereka nakkan Assassins. Jadi Assassins Joy saja tertinggal pada waktu ini. Sebagai tambahan pula, bila kita lihat Esmeralda di pihak pasukan Aero, Joy yang boleh untuk generate shield apabila Electrifying Beast dibuka juga tidak akan menjadi masalah bagi pasukan kalau Joy tak kena ban. Kalau tak ada targeted ban kepada Joy, ataupun mereka nak kurangkan hero, Joy ban terus ban. Dah tahu dah template dia. Masih lagi satu hero assassin apa yang boleh di ban kalau nak keluarkan, slot dah tak ada. Tak ada lah, inilah saja hero yang selalu digunakan. Kalau tidak pun mungkin fighter untuk pasukan Aero gunakan Lucas, Alpha, Baksha, Fredrin, Suyo. Itu memang back to old meta lah. Sebelum ni siapa yang bukan hero selesa dah. Sebelum ni Uni saja pakai ni. Kepan Univier memang antara hero yang
keempat target ban, Homeboys fokus kepada Hazel ni. Antara pasukan Aero mengeluarkan Khalid, Grok, Hayabusa, Lunox dan juga Chow dekat sini pasukan Aero. Menarik, kedua-dua pasukan masih lagi tak nak gunakan 1-1. Kenapa Kira sebabkan pemilihan hero daripada pasukan masing-masing pun. Sebab kalau macam contoh untuk pasukan Aero, mereka nak ambil 1-1 sekarang ni, mereka masih lagi perlukan ada satu hero daripada pasukan Homeboys untuk memudahkan staking daripada 1-1 tu dibuka. Jadi tak ada masalah untuk terbang. Manakala untuk pasukan Homeboys pula, kalau mereka nak hantar 1-1 untuk dapatkan posisi yang selesa, cuma ada Kalia. Itu pun kalau Kalia masuk ke dalam teamfight tersebut. Tapi untuk pasukan Aero Esports menunjukkan pemilihan hero yang keempat, Granger. Namun untuk pasukan Homeboys, dua hero yang terakhir masih lagi belum menampakkan hero kat bahagian tengah dan juga dekat bahagian goal sekarang ni. Berhadapan dengan Jusin Prediksi saya Kimi lah. Kimi boleh untuk bagi bantuan dekat Hilda untuk melakukan rusuhan. Yang ditinggalkan sekarang ni adalah daripada segi EXP. Kalau mereka nak main double fighter pun saya secukup saja. Daripada segi damage tak ada masalah. Dia tak Ruby. Tak Ruby. Bukan, Melcuti dah boleh main dah Cici. So gunakan hero yang ada CC dekat bahagian top lane ataupun lapu-lapu yang masih lagi terbuka sekarang. Tak ada hard CC tu. But damage ada. Sebab dia orang punya backline sekarang ni hanyalah Granger dan juga Assassin yang akan diberikan rasakan. Tapi mereka gunakan Uranus untuk game kali ini. Walaupun melihat adanya Esmeralda, mereka gunakan double fighter. Ya, double fighter untuk hero yang akan digunakan oleh Hazel. Hazel yang gunakan Benedetta? Tak ada masalah kalau tak ada pilihan lain sebenarnya. Cuma iyalah boleh. Okey, Benedetta sebab belakang target mudah. If boleh ditangkap atau Thunder Blow ataupun Alpha. Nak selamat lagi Alpha. Benedetta sangat berisiko juga kalau kena rusuh dan sebagainya. Alpha sekurang-kurangnya boleh untuk menggunakan Alpha charge untuk dia Spear Alpha untuk dia bagi sisi dan juga damage yang tinggi. Mereka gunakan Batsyah. Sangat bergantung harap kepada Kusei untuk mengeluarkan damage. Macam tak cukup tapi dia boleh saja. Cuma damage yang daripada Homeboys lebih lagi tinggi berbanding dengan pasukan Aero Esports. Tapi mungkin pengambilan Batsyah ini lebih kepada keadaan terpaksa sebab mereka dah tak tahu nak mengambil apa, dan juga dengan adanya Hilda nak mengelakkan daripada urusan itu betul kau bagi kesan dekat pasukan Aero punya jungler, mereka ambil juga Batsyah. Pengambilan Batsyah ditunjukkan memang nampak keterpaksaan untuk pasukan Aero Esports. Namun untuk pasukan Homeboys, daripada sudut pengeluaran damage mereka tak ada masalah. Sangat kekebalan pun mereka ada dan mereka boleh bergerak dengan lebih agresif kalau nak dibandingkan dengan pasukan Aero Esports sebabkan adanya Hilda yang boleh mengganggu jungle pasukan lawan. Jadi nak tak nak untuk pasukan Aero Esports, mereka perlu pastikan positioning mereka dimainkan dengan cukup baik untuk mengelakkan ada peluang yang besar atau peluang yang selesa untuk pasukan Homeboys. Tepat sekali, kita dah lihat bagaimana kedua pasukan telah memelekapkan pilihan hero. Sekarang ni pertemuan di Land of Dawn bakal bermula bila kedua-duanya masuk ke gelanggang perlawanan. Gelanggang yang akan menentukan nasib Aero Esports. Gelanggang yang akan menunjukkan adakah Homeboys sememangnya layak bermain di upper bracket. Apa bermula sekarang. Pantang mengalah misi kedua-dua pasukan. Pasukan Homeboys hanya memerlukan satu saja mata untuk menaikkan diri ke peringkat playoff. Okay. Sekarang ni untuk fasa permainan lebih kepada untuk kat bahagian tengah lah sebabkan untuk pasukan Aero Esports mereka dah kali ni mereka memang tak nak kena funnel kepada Kusei semata-mata. Yang dekat bahagian tengah perlu mainkan peranan yang cukup penting supaya mereka boleh lakukan color wave dengan paling pantas dan kemudiannya untuk melakukan rotasi ke arah bahagian goal. Ui, Daniel menerima damage agak besar. Flicker terpaksa digunakan lebih awal. Dalam masa yang sama juga dapat memancing sedikit sebanyak pergerakan pasukan Aero Esports. Tetapi disebabkan dengan penggunaan Yi daripada Izanami agak susah nak tunjukkan muka ke depan sangat kalau nak dibandingkan dengan adanya Zusin daripada Kim. Ya. Kawalan boleh untuk dilakukan apabila melihat kedudukan Jusin bersama-sama dengan Cekif. Tetapi kalau kita tengok Izanami skill dia sebenarnya sangat jauh boleh untuk dikeluarkan dengan Void Blast dan juga Void Crystal. Jadi bukan masalah yang besar untuk beliau membersihkan minion terlebih dahulu. Cuma disebabkan dengan pengambilan Batsyah daripada Hazel, kita boleh tengok pergerakan daripada Daniel tidak terlalu agresif untuk masuk ke jungle. Jadi lebih memilih untuk memerhatikan Izanami sekiranya ada tekanan dapat diberikan. Sekurang-kurangnya pancing flicker daripada Kim untuk 2 minit tak ada flicker boleh digunakan oleh mid laner pasukan Aero. Ya, sekarang ni kita lihat bagaimana di bahagian atas semua menggunakan
kelebihan dia untuk berikan bantuan kepada Hazel untuk dapatkan sikit sebanyak farming. Pastikan menang berbanding dengan Imal. 3 pemain daripada pasukan Aero sekarang memberikan tekanan terhadap Reza. Reza telah muncul di bahagian tengah sekarang ini untuk berikan sikit sebanyak bantuan sebelum cubaan daripada kedua pasukan untuk mendapatkan turtle pertama ini. Oh, dekat bahagian atas percubaan daripada pasukan Aero Esports. Daniel dijatuhkan begitu saja. Membenarkan untuk Smooth dapatkan first blood daripada pasukan Homeboys. Tarikan turtle pertama mula diberikan fokus oleh kedua pasukan. Kim diasap berterusan di bahagian harapan. Reza menadah sekali damage yang dikeluarkan. Oh, Reza nampak macam satu serangan yang agak personal juga. Terus memberikan fokus kepada Kim ke arah belakang. Emal mencuba untuk masuk dapatkan turtle buat kali ini. Tapi Daniel cuba untuk berikan serangan. Hazel mengunci turtle yang pertama untuk pasukan Aero. Emal digugurkan begitu saja. Zekyu sempat untuk ditumbangkan 1 membalas 1. Reza masih lagi ingin masuk mendahagakan darah Hazel. Daniel juga ada tapi tumbang juga. Membenarkan untuk Izanami dapatkan kill yang pertama apabila menjatuhkan Hazel. Terlalu lama mereka berada dekat dalam kawasan Lord Pit yang akan membuatkan pasukan Aero dihukum walaupun mereka mendapatkan turtle tersebut. Melihatkan keupayaan pasukan Aero memang tak cukup damage walaupun kita tahu bahawa pasukan Homeboy sebenarnya power spike-nya belum tentu tiba, tetapi berdas-das penggunaan Void Blast dan juga Void Crystal menangkis nyawa daripada Aero sedikit demi sedikit yang membuatkan mereka tak boleh nak tahan kedudukan Aero Sport dalam satu tempat yang membuatkan Hazel dikorbankan. Sekarang pun daripada pasukan Homeboys mereka tidak memberikan tekanan terhadap Kusi. Kusi nampak seperti agak selesa untuk 4 minit yang pertama ini bermain dengan tanpa sebarang asalkan cuba dilakukan oleh pasukan Homeboys. Homeboys yang nampak sekarang ni menggunakan mode untuk sentiasa bertahan, tapi Riza cukup agresif untuk awal-awal permainan ini. Dan sekaligus memberikan sebanyak ruang kepada pasukan Homeboys. Namun terlihat masih lagi terlalu awal untuk kita mengatakan perkara tersebut bakal berlaku. Masih lagi ada pick-off yang boleh dilakukan oleh Zekif. Cakap tentang pick-off tersebut. Satu angkatan dilakukan oleh Zekif mencari pemain. Izanami baru saja membuka real world manipulation yang ada. Cuba untuk melambatkan sedikit pergerakan pasukan Aero Esports. Tapi keadaan kembali tenang. Di mana masing-masing tidak berjaya untuk dapatkan sebarang kill. Dalam masa yang sama untuk kedua pasukan mereka masih lagi bergerak dengan agak perlahan untuk mengelakkan daripada adanya kesilapan yang dilakukan secara serta-merta. Diorang kena nak tak nak kena minimiskan kesilapan sekarang ni Mas, sebab mandakan turtle yang kedua akan muncul di bahagian bawah kurang pada 10 saat. Kalau mereka boleh pancing mana apa ni spell, mungkin akan berikan kelebihan kepada pasukan tersebut. Okey, terlihat Daniel terlebih dahulu bila mana Reza dah tiba. Oh, Daniel diasak. Sakit sebenarnya damage yang dikeluarkan oleh pasukan Aero Esports. Tapi Daniel sempat untuk ditumbangkan terlebih dahulu Hazel dan tak ada satu membalas satu. Reza memancing mencari pemain turtle terus pasukan Aero Esports. Nak cuti tu, terikat tu. Tapi pasukan Homeboy sekarang ni ada peluang yang cukup besar untuk mereka nak fokus kepada turtle yang kedua. Memandangkan Hazel tak ada dalam permainan. Tapi nampak gayanya diganggu juga beberapa kali oleh pasukan Aero Esports. Smooth dan juga Kim melakukan zoning dengan cukup baik. Beberapa kali mereka berjaya untuk memberikan vision yang luas. Tapi satu angkatan Tsunami Slam mencari Izanami gugur juga di tangan Kusei. Daniel mencuba dapatkan Zekyu tapi Zekyu yang cukup rendah cuba untuk bertahan lagi di bahagian harapan. Hazel dah sampai bersama Goroda Impian mencari mangsa daripada pasukan Homeboys. Melcuti cuba untuk menadah sekali damage yang dikeluarkan tapi Daniel dekat sisi kanan berjaya untuk menjadikan Zekif. Satu pemain daripada pasukan Aero Esports tak ada bersama-sama dengan Izanami daripada pasukan Homeboys. Tapi tarikan turtle masih lagi cuba untuk ditarik-tarik oleh kedua pasukan. Saya menjangkakan yang Izanami akan menggunakan Purify ketika berhadapan dengan Kanya, tapi Riza yang menggunakan Purify. Namun kita lihat sekarang ni pasukan Homeboys akan memulakan tugasan mereka untuk mendapatkan turtle yang pertama buat mereka. Bahaya sebenarnya. Apabila Daniel berjaya dilakukan oleh Kim begitu saja. Turtle yang kedua dikunci oleh Emal untuk pasukan Homeboys. Tapi dalam masa yang sama tengok macam mana serangan dilakukan oleh pasukan Aero Esports. Bertubi-tubi ke arah Melcuti. Izanami dekat bahagian belakang berjaya untuk dijatuhkan. Melcuti juga tidak ada dalam permainan. Percubaan untuk mencari Reza pula diteruskan oleh Zekif. Mengasak lagi dan lagi. Namun begitu kali ini seorang pemain berhadapan dengan 3 orang pemain. Percubaan mereka adalah untuk mendapatkan menara di bahagian tengah. Walaupun diganggu oleh Reza beberapa kali, tapi tidak berjaya untuk melakukan pertahanan, memastikan menara tersebut berjaya untuk dijaga. Tapi dibalas pula dengan menara yang berada di bahagian atas. Ya, berjaya untuk dapatkan Scavenger Crab pada waktu ini. Pasukan Homeboys mereka hilang daripada segi pemain dan juga meninggalkan tarik di bahagian tengah untuk dijatuhkan. Tidak boleh untuk dipertahankan oleh Reza seorang diri. Jadi kesempatan tersebut diambil dengan sangat jernih
oleh pasukan Aero Esports. Di mana dikala mereka dalam keadaan ketinggalan sebentar tadi dengan turret di bahagian mid lane telah pun runtuh, pasukan Aero pula boleh untuk menjajah kawasan Homeboyz punya farming kalau mereka mahukan. Ya, 7 berbalas 4, hampir masuk minit yang ke-7. Pasukan Aero sekarang ni nampak seperti dominate sedikit sebanyak. Gerakan yang dilakukan, satu lagi angkatan telah dilakukan oleh pasukan Aero. Untuk memerdekakan, Daniel ditumbangkan begitu saja oleh Hussein. Tetapi untuk pasukan Homeboyz, mereka beberapa kali membenarkan untuk pasukan Aero Esports mendapatkan pemain mereka dan memberikan satu impak yang agak besar. Reza walaupun beberapa kali berada bagi hadapan, cuba untuk menarik segala damage yang dikeluarkan, nampaknya agak kurang memuaskan, menyebabkan pasukan Aero Esports berjaya untuk menyekat sentiasa pergerakan pasukan Homeboyz. Persoalan ni kenapa sekarang ni pasukan daripada Homeboyz tidak memberikan keutamaan kepada hero pick-off kepada Daniel? Mungkin nak menutup asakan daripada Hazel itu sendiri dengan penggunaan assassin. Ya, Max. So, kita kena pakai assassin. Tapi dia tak pakai assassin pula. Tapi dia tak pakai assassin. Situlah dia cakap. Sebenarnya perubahan di last minute ini membuatkan pasukan Aero sendiri mendapatkan kelebihan. Pedih, Reza dicari, hilang terus sedangkan Kusei. Semua dekat sisi kiri cuba untuk mencari kedudukan Melkuti, tetapi Emma dekat bahagian belakang pula dikejar. Daniel cuba untuk berlari, lintang pungkang sebenarnya, tapi ada tsunami slam pula pada Zakif. Berjaya untuk mengangkat Daniel, double kill untuk Kusei. Kali ini tentera terakhir seolah-olah akan diberikan secara percuma sahaja kepada pasukan Aero Esports. Tidak ada gangguan yang mampu untuk diberikan oleh pasukan Homeboyz pada minit yang ke-8. Daniel tak boleh nak buat apa-apa. Early aggression. Dia macam satu pick saja menutup plan awal daripada pasukan Homeboyz disebabkan dengan last pick yang berjaya untuk diambil oleh pasukan Aero itu sendiri. Penutupan ruang untuk mereka melakukan gerakan agresif menyebabkan Hilda daripada Daniel bermain hanya untuk mempertahankan backline. Hazel cukup pedih, tapi dekat bahagian belakang Daniel cuba untuk dicari. Nyawa cukup rendah, cuba untuk melarikan diri, tapi tengok macam mana tsunami slam pada Zakif. Emma dijatuhkan, Daniel juga dah tak ada dua gugur daripada pasukan Homeboyz. Pasukan Aero Esports semakin agresif dengan permainan mereka. Apabila 12 kill dalam genggaman daripada pasukan Homeboyz, jauh ketinggalan juga terutama daripada sudut ekonomi. 3,900 dah masuk 4,000 dah perbezaan ekonomi. Seolah-olah menidakkan pergerakan mereka dan membenarkan untuk pasukan Aero Esports dapatkan lagi kelebihan. Ya, ini kelebihan yang digunakan oleh pasukan Aero Esports. Satu, sebab pasukan daripada Homeboyz ada satu je purify, itu pun Reza. Dan ini menyebabkan Kalia ataupun Zakif, siapa yang ada kat depan dia tangkap je. Ya, siapa pun boleh finish lah sekarang ni. Kusei dah dengan 800 total assist. Wow. Perlibatan beliau di dalam MPLMY untuk Kim. Nampak macam kat bahagian tengah tak ada isu sangat. Tapi isu untuk pasukan Homeboyz apabila diasak berterusan oleh pasukan Aero Esports ni. Minit ke-9. Rotasi untuk pasukan Aero Esports. Nampak gayanya lebih agresif. Cuba untuk menidakkan segala ruang untuk pasukan Homeboyz. Kedudukan lot kali ini pada bahagian atas kurang daripada 30 saat saja lagi kita akan saksikan kebangkitan lot yang pertama. Itu mungkin akan jadi satu pemula untuk team fight yang lebih agresif daripada kedua-dua pasukan. Ya, peminat dan juga penonton-penonton yang memberikan sokongan terhadap Homeboyz pasti tidak suka apa yang sedang berlaku setakat 10 minit ini. Pasukan Aero boleh keluar masuk kawasan pasukan Homeboyz sekarang ini. 4 buah menara berjaya untuk ditarah pasukan Aero. Sementara Homeboyz masih lagi agak sikit struggle untuk mendapatkan sesuatu, melainkan kalau mereka berjaya untuk mendapatkan lot ini, lot yang akan dijadikan sebagai satu lot penting buat pasukan Homeboyz dan juga pasukan Aero. Ya, tapi satu benda Imal masih lagi menang farming tau. Untuk level berbeza Imal lagi. Hazel baru level 12. Cuma orang lain saja yang berjaya untuk dikejar dan ditangkap. Sebelum itu Daniel cuba untuk memancing, tapi Daniel pula yang terpancing mencuba untuk masuk ke bahagian harapan. Tapi Daniel boleh cuba di Izanami menjadi bangsa Izaki ditumbang kali Embang. Tapi Daniel sebab untuk digugurkan 1-1. Izanami juga dah tak ada 2-1 pada kali ini. Pasukan Aero Esports mereka mendahagakan darah lagi daripada pasukan Homeboyz. Reza diasak, Reza dicari. Melkuti cuba untuk bertahan lagi dan lagi, tetapi Reza hilang juga di dalam Kusei. Move mengejar Melkuti dengan sangat-sangat jauh, menyebabkan Emma juga tak boleh nak tunjukkan muka dekat kedudukan lot yang pertama. Dah baik apa yang dilakukan oleh pasukan Homeboyz. Mereka berjaya untuk mendapatkan Zakif, tapi pasukan Aero nampak seperti ada plan lain dan mereka berjaya untuk utilize plan tersebut untuk mendapatkan lot yang pertama dan juga menjarakkan 10 kill setakat ini untuk ada kelebihan gol sebanyak 5,000 untuk pasukan Aero Esports. Okey, sekarang ni kita tengok ini minit yang ke-11. Lot yang pertama untuk pasukan Aero Esports seolah-olah memberikan satu ruang yang cukup selesa untuk mereka bergerak secara trillion push. Dekat bahagian atas tak ada masalah untuk mereka dapatkan menara lagi. Di bahagian tengah juga dicuba lagi oleh pasukan Aero Esports.
Nampak gaya kali ni dengan cara mereka memastikan yang Kusei berjaya untuk mengeluarkan damage yang tinggi kepada pasukan Homeboys, membuahkan hasil yang lagi lumayan apabila Zeki berjaya untuk melakukan setup dengan cukup baik ke atas pasukan Homeboys. Dan pada kali ni cuba untuk dilambatkan oleh Daniel, tapi dekat bahagian tengah nampak macam ada pergerakan yang agresif. Masih lagi belum berjaya untuk meletuskan di defense kecuali sekarang. Lot yang berjaya untuk didapatkan pada waktu ini bagi pasukan Aero Esports, belum dapat untuk meruntuhkan inhibitor turret. Keadaan untuk pasukan Homeboys pada waktu ini perlu bertahan dengan high ground yang mereka ada. Mungkin boleh untuk membeli masa sekali lagi. Kelincahan Emal! Hilang terus Emal, tak sempat nak buat apa-apa, tapi inhibitor turret dekat bahagian tengah ini yang mungkin akan dipecahkan oleh pasukan Aero Esports. Dekat bahagian tengah juga dah tak ada, tapi percubaan terpakai Reza masih lagi diteruskan oleh Smooth. Sangat-sangat smooth daripada Smooth apabila Reza berjaya untuk dijatuhkan. Double kill untuk Kusei. Angkatan Tsunami sedang mencari Daniel dekat bahagian rapat, tapi Melcuti sebab untuk digugurkan. Triple kill untuk Kusei. Beda didapatkan oleh Kusei. Salvage mungkin akan dicari juga buat kali ini, tapi tengok macam mana Crystal yang akan difokuskan terus oleh pasukan Aero Esports. Mata kemenangan yang pertama untuk mereka. Tidak dibahukan, service tersebut diberi kepada Kusei, tetapi cukup sekarang Maniac dan mendapatkan kemenangan. Aero terus terbang tinggi untuk dapat satu mata ke arah pasukan Homeboys. Ya, dengan adanya full stack daripada Sky Piercer, kita dapat saksikan bagaimana Kusei mendunia berjaya untuk menggunakan gereja dengan cukup baik. Kelebihan apabila mereka berjaya untuk fully utilize. Itu yang kita bincangkan pada peringkat awal tadi. Kenapa pasukan Homeboys tidak berikan tekanan kepada Kusei? Sekurang-kurangnya jangan bagi dia farm stack tu untuk dapatkan dan berikan kelebihan kepada pemain yang menggunakan satu-satunya marksman dekat dalam game ni. Tapi untuk game pada kali ini memang nampak yang susunan daripada pasukan Aero Esports nampak sangat kemas. Mereka tahu target mereka, mereka tahu objektif mereka untuk dapatkan kemenangan. Kalau nak dibandingkan dengan pasukan Homeboys, dekat awal-awal lagi beberapa banyak kesilapan yang dipertontonkan sendiri oleh pasukan Homeboys. Untuk pasukan Aero Esports, mereka datang kali ini memang nak dapatkan kemenangan dengan habis baik. Memang serangan tu dah nampak. Daripada depan mereka tangkap dengan adanya pemain yang bernama Zeki